Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diaduk My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk configure NAT ataupun singkatan kita panggil NAT lah, untuk Network Address Translation bagi Windows Server 2022. Jadi dalam video ni saya akan pakai dua sahaja VM, iaitu STM Router 2 dan juga klien PC03. Kenapa saya pakai dua sahaja? Sebab kita punya DNS server tu tidak berdaftar. Nama domain tu kita tak daftar, kita pakai dummy sahaja. Jadi dalam amali ni kita akan pakai dua VM ni sajalah, iaitu STM Router 2 dan juga klien PC03. Yang mana amali ni saya sambung daripada amali sebelum ni, iaitu routing protocol. Okey, untuk buat NAT configuration, Network Address Translation Configuration, kita kena tambah network adapter pada STM Router 2. Jadi kita kena shutdown dulu ataupun kita power off sahaja virtual machine STM Router 2. Kemudian tengok pada details dan pada bahagian network kita tekan dekat perkataan network tu dan kita tambah adapter ketiga, enable network adapter, dan kita pilih bridge adapter. Okey, kalau anda tengok tu dia ada NAT tapi NAT ni untuk virtual machine, setting dalam Oracle. Kita akan setting dalam server, jadi kita pakai bridge adapter. Contoh saya pakai bridge adapter yang saya sambung, yang saya select tu adalah adapter pada physical computer, network adapter physical computer. Okey, bila kita dah set network adapter bridge ni, kita on server. On kembali server STM Router 2. Kemudian tekan pada configure this local server dan anda tunggu sehingga habis loading. Kita tengok pada bahagian network adapter, sekarang ni kita dah nampak ada tiga lah. Ethernet, Ethernet 2 dan juga Ethernet 3. Ethernet 3 ni kita sambung kepada bridge adapter, yang mana dia akan ambil IP address daripada DHCP server bridge. Contoh saya guna PC makmal di College Community Bandar Darul Aman ni, anda boleh tengok adapter untuk Ethernet 3 ni. Bila kita set bridge, dia akan dapatkan IP address daripada server DHCP College Community sendirilah. Ni saya set dekat College Community Bandar Darul Aman. Domainnya ialah kkbda.edu.my. Jadi IP address ni dia ambil daripada DHCP server di college yang saya buat ni. Okey. So bridge adapter ni dia buat apa? Dia akan ambil maklumat rangkaian daripada server DHCP di luar. Okey, sekarang ni kita cuba ping DNS server Google. Ping 8.8.8.8. Anda boleh tengok server STM Router 2 ni memang akan dapat ping IP address Google DNS. Dan kalau kita test dekat klien PC03, kita ping IP DNS Google, memang dia akan naik request timeout sebab dia tak dapat sambungan ke internet lah. Alright, yang dapat sambungan ke internet ialah STM Router 2 sahaja, yang mana kita set bridge network adapter. Okey, so dalam video ni kita akan configure network address translation dalam server STM Router 2 ni, untuk membolehkan klien PC03 ni boleh akses internet. Yang mana dalam ni kita ping Google DNS sajalah, sebab kita tak ada DNS server. DNS server kita tak berdaftar kan. Jadi kita test menggunakan ping IP DNS server saja. Nak masuk dia punya domain tu tak boleh lah, sebab kita punya DNS server tak jalan. Okey, kalau anda tengok dekat server ni, adapter 3 tu memang kita akan dapat IP address daripada DHCP server yang kita set bridge. Kalau kita set bridge tu ke Wi-Fi, dan Wi-Fi tu sambung dekat kita punya hotspot telefon, jadi IP address yang kita akan dapat ialah IP yang diberikan oleh hotspot telefon tu lah. Macam ni saya buat dekat makmal. Saya buat dekat tempat saya di College Community Bandar Aman. Jadi saya set bridge sambung ke Ethernet adapter physical computer yang saya pakai. Jadi dia dapat IP daripada server DHCP College Community Bandar Darul Aman. Okey, so anda boleh pilih lah. Anda nak sambung bridge ke Wi-Fi adapter pun boleh, ataupun anda nak sambung bridge ke network adapter physical pun boleh. Okey, dalam server STM router ni kita buka routing and remote access. Sekarang ni kita kena tambah NAT configuration. Jadi klik kanan pada general. Dalam IPv4 tu, kemudian kita pilih NAT dan tekan OK.
Tunggu dia keluar kat bawah macam tu. Seterusnya kita tekan dekat net dan klik kanan pada NAT tu dan kita pilih new interface. Okey, lepas tu kita pilih Ethernet 3. Ethernet 3 ni yang mana kita set bridge adapter. Okey, so make sure pilih adapter yang betul lah, sebab yang ni kita nak set untuk public adapter lah, sebab ke internet lah. Jadi kita pilih Ethernet 3, lepas tu kita pilih public interface connected to internet dan checkbox enable net on this interface kita tandakan right. Okey, dua tu kita set lah, public interface connected to internet dan tandakan pada kotak enable NAT, tekan apply dan tekan OK. Alright, satu interface settle, satu lagi klik kanan pada net, kemudian tekan new interface, kita ambil Ethernet 2. Ethernet 2 ni adalah gateway untuk klien PC 03, anda boleh tengok. Itu adalah gateway dia, IP 172.32.1, yang mana itulah gateway bersambung ke klien PC 03 kan. Jadi kita pilih private interface connected to private network dan tekan OK. Okey, jadi dua interface ni saja kita kena buat, sebab kita pakai dua VM ni saja kan. Alright, so settle yang ni kita boleh test semula dekat klien PC 03. Test ping ke IP address Google DNS dan kalau anda tengok kita dah dapat reply. Alright, dan kita boleh tengok show mapping pada Ethernet 3 tadi. Kita boleh nampak ada dia panggil address translation kita boleh tengok network address translation session mapping table. Okey, table ni dia akan update lah. Kalau macam naik sikit sangat tu, kita tekan pada icon refresh kat atas. Okey, nampak ada icon refresh kat atas tu, kita tekan supaya dia refresh lah. Alright, ni saya baru je buka, jadi memang dia tak nampak kan. Dia tak keluar. Tekan refresh, tunggu saat. Anda boleh tengok dekat Ethernet 3 tadi. Kita akan dapat senarai network address translation ni. Jadi kat sini kita boleh tengok private address. Private address ni adalah IP daripada klien PC 03. Jadi klien PC 03 tu ping Google DNS. IP yang Google detect adalah public address lah. Cuma dalam video ni, internet saya pakai pun saya pakai internet college. College dia ada DHCP server sendiri, dia pakai kelas A kan. Kalau anda tengok tu public address dia adalah sebenarnya private address lah. Okey, sebab saya pakai internet daripada college. College sendiri dia ada net dekat server tu Alright, sekian saja untuk configuration NAT bagi Windows Server 2022. Jadi terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.